Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Encik Nelayan. Okey, kali ni saya nak kongsikan tuan-tuan cara dan masa bila kita nak buat pruning. Okey. Mari tuan-tuan tengok ke sini. Okey, saya gunakan cutter macam ni. Cutter macam ni dia murah. Tak mahal ini murah dan tahan lama. Dan satu lagi dia tak mudah kepit pada jari. Dia tak sakitkan jari. Dia ada dia ada guide kat sini, ada span bagi kalau kita guna tak sakit tangan lah. Okey, pastikan tuan-tuan buka macam ni. Okey, tengok untuk yang ni kita guna untuk bahagian hujung saja. Okey, masa bila kita nak buat pruning ni, masa tunas-tunas air ni dah start naik sini Okey, kalau kita nak tunggu dia kecil-kecil macam ni, lambatlah. Pastikan dia dah naik semua tu, dia dah keluar tu, baru kita buat pruning. Jangan masa dia keluar kecil-kecil tu. Kalau pokok sikit kita boleh buat, tapi kalau kebun yang banyak, kita tunggu dia naik dulu, dia dah habis keluar baru kita buang. Jadi kita pergi satu pokok tu satu kali je. Kalau kita buang daripada kecil-kecil tu 10 hari pun tak habis. Dia akan naik lagi, yang lain keluar. Pastikan dia dah keluar banyak tu, baru kita buang. Okey, guna cutter ni. Cutter ni murah, sedap guna. Saya ada 3 saya beli. Memang berbaloi. Sebelum ni beli, ada yang mudah terkepit kat jari ni. Yang tu yang tak syok. Bila kita potong ranting besar macam ni, kita kepit kuat-kuat, tangan kita sakit. Dan bila silap-silap, bila dah terputus, dia akan, yang ni dia ada pelindung. Dekat sini dia pelindung ni. Jadi tangan kita tak masuk celah ni kalau tergelincir. Jadi selamat sedap guna. Okey, boleh beli dekat Shopee, harga dia sekitar RM12 macam tu lah. Memang best. Kalau kita nak potong yang yang keras-keras pun mudah. Okey, tengok ni. Okey. Untuk pokok durian memang kita perlu buat pruning berkala supaya dahan dia ni tadi cepat matang. Dan bila ada tunas-tunas macam ni, kalau kita tak buang, dia akan baja lah. Jadi tunas-tunas tadi ni dia akan guna baja yang kita tabur. Jadi bila kita buat pruning, dahan kita cepat matang, cepat besar dan cepat berbuah. Itu yang paling mustahak. Bukan kita tanam, kita tinggal. Setakat isi baja, siram, tu sebenarnya tak mencukupi. Pastikan dahan ni kita jaga. Kalau boleh, kita cari dahan-dahan yang nampak naik menegak tu, kita tarik lah macam ni buat macam saya ni. Okey, nampak? Saya tarik dengan tali supaya dia mendatar macam ni. Baru dahan tu tadi cantik dan mudah untuk mengeluarkan bunga. Okey? Sekian perkongsian ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.